Yang dimuliakan cikgu-cikgu PC dan PPC. Saya tak lupa yang paling saya muliakan, yang paling kami sayangi, Cikgu Dewi. Okay, sayanglah sangat. Sayang. Okay, untuk sayang kau. Saya pun sayang dia. Nama saya Azhana. Saya adalah ketua blok untuk Wangsa Maju untuk tahun ni. Sebelum saya mulakan, sebab kita hari ni present yang pertama ni, so saya nak semangat sikit daripada tim saya. Wangsa Maju, mana Wangsa Maju? Okey. Saya pun ada cry, ingat you all je. Wangsa Maju hebat! Kali lagi. 3 kali baru saya ada semangat. Wangsa Maju hebat! Wangsa Maju hebat! Terima kasih sahabat-sahabat Wangsa Maju. Alhamdulillah. So hari ni kami akan bercakap tentang M5, iaitu pengurusan guna modal M5. Seperti semua sahabat tahu, M5 ni adalah perlu bila kita membuat pinjaman. So kita ada tempoh pinjaman untuk kita serahkan resit M5. 4 minit saja. 4 minit saja. Okey, 4 minit je cikgu kata. Okey, untuk M5, pengesahan resit dan pecahan modal, keperluan resit dan juga pembelian. Tempoh penyerahan M5, kita ada tempoh penyerahan M5, iaitu pinjaman RM10,000 ke atas mestilah 14 hari sahaja. So dalam masa 14 hari dia kena serahkan resit M5. Okey, untuk pinjaman yang RM10,000 ke bawah, masa yang dibenarkan adalah 7 hari. Okey. Dan untuk serahan resit kita tak boleh serahkan resit yang kosong. Resit itu mestilah ada nama permis. Kalau you beli di kedai Ahtong, you kena ada cop kedai tu. You kena ada alamat kedai tersebut, you kena ada nama telefon yang tertera di dalam resit tersebut. Okey, dan juga tarikh pembelian. Okey. Selain daripada itu, detail barangan. Kalau you guna modal tu untuk beli barang basah, contohnya beli barang kering, ikan bilis, bawang, janganlah Atong tu tiba-tiba supply perfume pula. So resit tu mestilah sama dengan apa yang you bentang, apa yang you guna modal. Kalau pusingan modal tu untuk barang perniagaan kedai, mestilah mengikut apa yang sepatutnya. Okey, 80% mestilah sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah pinjaman. Tak semestinya you all pinjam RM10,000, you kena habiskan RM10,000, tidak. So sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah pinjaman tu mesti digunakan untuk pusingan modal. Okey, so saya nak share apa akan jadi sekiranya kita gagal menyerahkan M5. Saya serahkan kepada sahabat saya pula, KP Mazli. Okey, sekiranya kita salah penggunaan M5, 80% penyalahgunaan, pengurangan laba kurang daripada 20% dikira salah guna. Okey, jika kita mestilah ada, kita ada pesanan, ada resit. Alamat permis, nombor telefon, tarikh pembelian, cop rasmi kedai, detail barangan yang dibeli, jumlah pembayaran, pesanan. Guna modal secara amanah, simpan semua resit, pastikan semua perbelanjaan selaras dengan tujuan, patuhi semua syarat yang ditetapkan. Kegagalan mematuhi boleh menjejaskan kelayakan pinjaman di kemudian hari. Tidak layak pinjam untuk seterusnya bagi sahabat yang baru. Okey, yang sahabat yang sedia ada akan ada pengurangan penalti sebanyak 50%. Maksudnya kalau dia pinjam RM10,000, kalau dia gagal M5, next pinjaman dia nanti dia kena bayar, dia boleh pinjam cuma RM5,000, separuh daripada itu.
Okey, itu saja daripada saya. Ada tambahan apa-apa tak, sahabat? Tak ada. Okey, terima kasih kepada Blok Bangsa Maju. Okey, tunggu dulu. Okey, saya akan... Ini cikgu. Tak habis? Okey. Sebab tadi dah cakap terima kasih dah. Aduh. Tak, saya terima kasih kepada... Okey. Belum habis. Okey, teruskan. Okey, itu saja pengenalan tentang M5. Saya rasa semua sahabat dah tahu. Jadi sebelum saya nak tutup, tadi kita dah buka, kita nak tutup lah balik tengok. Mana boleh. Okey, so terima kasih. Apa-apa pun, Bangsa Maju hebat. Langkah je. Kita langkah je. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tunggu kejap. Okey, ini betul-betul dah habis Betul Dah habis dah? Okey. Lagi saya tepuk lagi, saya malu. Berani dia malukan saya ingatkan cikgu je. Ingatkan cikgu dia je berani malukan saya. Ini sahabat pun sama juga. Berani malukan saya. Okey. Jadi saya respon sikit untuk M5. Okey. Ini adalah undang-undang kecil. Okey. Kenapa undang-undang kecil ini dibuat? Secara umumnya untuk pengesahan M5 adalah 21 hari. Secara umumnya ini adalah undang-undang amanah ikhtiar. Okey. Jadi kenapa undang-undang kecil dibuat? Okey, untuk nak pastikan supaya sahabat diberi ruang dan peluang kalau terlupa. Okey. Kalau blok dan pusat tetapkan 21 hari, kalau sahabat terlupa, tak ada ruang lagi dah. Tak ada peluang lagi dah. Okey, tapi kenapa kita buat 14 hari? Sebab kalau 14 hari kita minta sahabat terlupa, ada lagi 7 hari. Ada lagi seminggu sekurang-kurangnya. Betul? Nama je 21 tolak 14, 7. Nama je 21 tolak 14, 7. Tapi sebenarnya sahabat ada sehari je yang MP. 6 lagi bukan ada MP pun. Betul? Sahabat akan sibuk dengan apa-apa semua kan? Jadi sebenarnya sahabat ada 1 minggu saja ruang untuk selesaikan. Kalau dibuat 21 ngam-ngam, tak ada peluang dah. Kalau terlupa lah. Okey, itu ni. Jadi tolong pastikan M5 ni dibuat dengan sempurna dan tolong pastikan pengesahan M5 dibuat semasa agenda M5. Dan tolong pastikan Setiausaha Pusat tulis pengesahan dan penyerahan M5 sahabat tu di buku minit mesyuarat pusat. Siapa yang kena pastikan? Sahabat kena pastikan. SU tulis. Sebab apa? Nak bergaduh ke apa akan datang, apa saja dakwa-dakwi akan datang, bukti satu-satunya yang ada, kalau sahabat nak lawan cikgu, buku minit. Cikgu nak lawan sahabat pun, buku minit. Okey, kalau sahabat kata cikgu, saya dah serah, sahabat kena denda M5 tahun depan. Okey, sahabat kata cikgu, saya dah serah, tapi dalam buku minit tak ada. No, sahabat tak akan boleh menang. Cikgu yang akan menang. 1-0. Okey, faham? Kalau sahabat kata cikgu, saya dah serahkan, dekat buku minit pun ada tulis. Okey, rupa-rupanya lambat, sebulan baru serah. Memang ada tulis di buku minit, tapi lambat. Sepatutnya 14 hari, 21 hari, sahabat sebulan lebih baru bagi. Okey, salah juga. Okey, 2-0, Cikgu Dewi menang lagi. Okey, pastikan buku minit sangat penting. Okey, yang lain-lain okey, betul, sama. Okey, tapi untuk kali pertama, okey, pinjaman sahabat baru kali pertama mesti kena ada lawatan. Okey, ya, kali pertama tu wajib lawatan. Cikgu wajib, ketua pusat pun wajib tengok. Yang lain-lain tu sebolehnya lawatlah. Tengok, kadang-kadang sahabat bagi resit. Okey, sahabat bagi resit NSK. Betul? Entah mana-mana punya resit dia kutip. Orang buang resit dia kutip. Okey, jadi kena pergi ke rumah dia tengok. Betul tak dia jual burger? Betul tak dia beli roti? Betul tak dia beli daging? Okey. Ini pergi rumah dia tengok-tengok apa yang ada. iPhone 17 Pro Max warna orange. Itu yang ada. Burger tak ada. Itu maknanya apa? Salah guna modal. Salah guna modal kena denda. Macam yang akak dia cakap, separuh akan dapat. Okey, separuh daripada jumlah yang salah guna. Okey, jadi terima kasih kepada pembentang daripada Blok Bangsa Maju. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Berikan tepukan kepada wakil daripada Blok Bangsa Maju. Okey, seterusnya untuk blok yang seterusnya
Kita akan